Bila harga emas naik mendadak, ramai rasa nak cepat-cepat jual. Tapi, jangan buat keputusan terburu-buru. Kepada anda sedang tonton video saya sekarang, tengok video ini sampai habis dan save video ini untuk rujukan yang akan datang. Berita baik untuk penyimpanan emas, harga emas tengah naik mendadak. Sesuai ke kita jual emas sekarang? Ramai yang mula berkira-kira nak lepaskan emas bila harga naik. Tapi, sebelum buat keputusan, pastikan anda berada dalam 3 keadaan terbaik untuk jual emas. Pertama, anda dah capai matlamat simpanan seperti nak kahwin, tunaikan haji atau umrah. Kedua, ada peluang untuk tukar kepada aset yang lebih baik. Contohnya, hartanah yang dijual bawah harga pasaran. Ketiga, bila dana kesemasa dah habis digunakan dan anda perlukan duit tunai segera. Kalau salah satu keadaan ini berlaku, Fabrigo sediakan beli balik semua jenis emas dengan harga tertinggi pasaran. Prosesnya mudah sahaja. Anda boleh terus walk in ke mana-mana cabang Fabrigo di seluruh Malaysia. Kalau belum mula simpan emas, inilah waktu terbaik untuk bermula. Boleh refer di pin video untuk saya bantu alihkan simpanan kepada emas. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan keuangan.